Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di Bazar Raya. Seminggu baru berpuasa tapi sekarang dah ada Bazar Raya. Jom ikut Zaza. Zaza dah siap solat Maghrib dan Isyak, barulah pergi berbeli belah di sini. Untuk beli untuk makan sahur. Lepas tu kemudian tengok dekat sini ada Bazar Raya dah. Walaupun seminggu berpuasa. Okey, jom ikut Zaza. Tapi kena sekejap-sekejap ya sebab dia ada lagu. Nanti copyright pula. Okeylah. Dekat tengah ni kita ada jersey bola ya. Jersey bola replika player issue tu. Yang biasa jual RM80, RM70. Tak lari bangun hari ni hantar murah-murah RM20. Barang mahal harga murah. Tu dia. Pegang tu punya kain nilai punya harga tu. 3 helai RM50 tu. Daripada harga asal dia RM69. Hari ni kita hantar murah-murah. Sehelai RM20. 3. Nampak tak? Sana pun ada. Jangan segan, jangan malu bangun. Segan berbelanja, tak dapat barang mahal harga murah tu. Ini dinamakan hang tua hang jebat. Yang beli bertua, yang pakai cukup hebat tu. Tidak. Nah, poster pun ada dekat belakang ni. Ambil satu RM10, 2 helai RM15, 3 helai RM20. Tidak. Jersey bola ni ambil RM20. Bergantung dekat belakang pun RM20 ya. Tidak, yang bergantung di belakang pun jersey bola tu dengan t-shirt premium quality RM20 juga tu. Tu dia ruko, harga ruko, harga terbebas, harga biji-biji barang tu. Apa yang bergantung ni lah. Yang bergantung di banyak counter. Ngayu cahaya. Baru seminggu ya. Dah ada Bazar Raya. Seminggu berpuasa dah ada Bazar Raya. Ramai orang dah bersedia untuk berhari raya dan beli belas. Kalau dekat raya nanti kita tahu macam mana.